Tak sangka dengan ubi pun kita boleh buat donat. Wah, tekstur dia sangat gebu, sangat lembut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Bentuk dia nampak macam donat, tapi rasa dia ada manis-manis gula yang kita salut dekat luar ni. Lepas tu manis-manis ubi ni pun terasa. Rasa kampung yang tak pernah hilang. Mula-mula, campurkan yeast, gula dan air, kacau sampai berbuih, kemudian biarkan sekejap supaya yeast larut dan aktif. Dalam mangkuk lain, masukkan ubi siap masak dari ubi leka, margarin, tepung gandum, kemudian gaul semua bahan sampai sebati dan jadi dough lembut. Lepas tu, masukkan campuran yeast tadi, sebiji telur, susu pekat ke dalam adunan, uli sehingga dough jadi cantik dan tak melekat di tangan. Bila dough dah siap, bentukkan dough dan rehatkan sekejap. Kemudian, bentukkan dough jadi donat ikut saiz yang korang suka. Seterusnya, panaskan minyak dalam pan, goreng donat sampai naik keemasan dan masak sekata. Angkat dan biarkan sejuk sedikit sebelum dihias. Tambahkan topping ikut cita rasa korang. Nak gula, strawberry atau plain pun semua sedap. Dah siap. Donat lembut, gebu dan sesuai untuk jualan atau minum petang seisi keluarga. Okey, dah lah korang sama-sama makan ni. Jangan lupa kalau berminat boleh tekan butang sekarang. Okey? Harsh.